Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel YouTube Saiful Islam Vlog. Terima kasih kepada korang yang dah sudi subscribe, yang sudi komen, yang sudi like. Pada minggu ni ada satu benda yang kita nak buat, iaitu kita ada reunion. Sudah Mesir dulu, tapi reunion ni bukan reunion biasalah. Kita ada tournament bola sebenarnya. Tournament ni dia lebih kurang ada 12 tim. Jadi kita boleh tengok lah, kita boleh jumpa kawan-kawan lama kita yang masa belajar dulu. Aku ditugaskan untuk buat lebih kurang 67 helai JC untuk Persatuan Anak Selangor. JC tu ada kat kita orang sekarang ni. Jadi petang ni kita nak pergi hantar JC tu kat penempah ataupun siapa yang dah tempah JC tu lah. Okey, jom kita jumpa petang ni. Okey, sekarang kita on the way, tengah ambil angah. InsyaAllah perjalanan kita akan lebih kurang dalam 1 jam 12 minit dari sini ke Elmina. Jom kita jumpa kat sana. Okey, kita baru selesai match yang pertama menentang Asap Lemon. Asap Lemon kita lawan tadi Power. Tadi kita orang lead 1-0. Aku skor. Unfortunately kita orang bolos saat-saat akhir. Memang minit akhir. Dia gol yang kedua terus ref tu whistle. Okay lah, ni JC kita orang ni. Okay, nak tengok antara kawan-kawan yang sama-sama berada kat Mesir. Jom kita tengok sekejap. Ijan, ni kawan-kawan semua yang kawan-kawan baik di Kairah. Sponsor kami boleh terbang lagi. Sponsor Buhainah ni sebesar-besar alam. Egypt ni tak apa. Kau pasal 03 03 tu. Satu bilik aku ni. Zaim, Topek, laptop ni. Balik Mekah. Ni hero Zakwazik, ni kapten dah ni. Kalau main bola dulu ni kapten. Gila, tapi tak pernah main dengan dia sekali satu tim. Ini Kapten Shibin. Time kita orang semua main Selangor, dia balik Malaysia yang elok lah tu. Yang lain ni bawah tu lah. Sekejap kita turun bawah sekejap. Aku nak cek fotografer kita orang. Sekejap. Okay. Ni another players dalam kita punya team ni. Ni Beckham, Fadli. Ni Dumyat, Kahira, Dumyat. Kita orang Selangor ni bermacam-macam furuk. Tapi sayang kalau boleh draw tadi okey dah. Bila kita leading tadi. Leading cantik lah tadi. Ingat boleh tambah lagi Ni padang kita ini. Sekejap lagi aku nak pergi jumpa kawan-kawan lah. Lepas ni kita main lepas ni kita main. Tak apalah, kerja sendiri. Thank you Apple buat baju cantik Ni ni. design pijana. Order sebulan baru dapat. Daripada mula kita deal nak buat JC tu, dah bagi nama, senyap siap ya pijat. Lepas tu dah ada tournament nak bawa kelang kabut. Lepas kau cakap okey ni dah dah tamat semua. Kita tak masuk anjuran ni kan. Kelang kabut start 14 orang. Maintain 14. Cakap tak jadi. Dah lah, dengan yang masuk pun tak bayar lagi Yang masuk tak bayar. Okay, ni kita tengok Jordan, tim Jordan. Dahsyat. Ni Jordan lawan Asap Lamun. Power dia orang ni. Ni order ni Jordan. Oleh. Cantik. Allah. Aduh. Lepas ni kita main siapa nak rakam Okay, memang seronok lah dapat jumpa dengan kawan-kawan. Gila. Lama. Aku ingat dekat berapa tahun dah? 10 tahun 10 tahun aku ingat. Dari aku kahwin dah 15 tahun dah. So dah 15 tahun dah kita tak main sekali. Since aku kahwin. Sedekat setengah lah. Padang pun sedekat lah. Gila. Tapi malam ni kita pegang kapten lah ni malam ni. Kapten LS pengurus JC, pengurus daftar semua pengurus. Kau memang power pun. Kau memang power. Lepas ni continue lagi. Kau captain, kau pengurus, semua kau pun.
Panggil jawatan dong kau. Tak, orang lain sibuk. Orang lain buat rumah. Akulah, aku ambil tanggungjawab lah. Kadang dia kat parit, korek parit. Kejap main rumah orang, macam-macam lah. Kantin lagi. Yang penting dia bagi duit apa lah. Ada penaja kita ini, okay, JC kita orang ni bayar sendiri, tapi malam ni kita punya cameraman ditaja oleh Piu Amin. Okay, shout out tu Piu Amin, terima kasih banyak. Kredit. Lepas tu ada sponsor lagi. Thank you. Dari Tapa. Bos kambing, mana bos kambing? Kambing apa? Kambing golek, kambing bakar. Kat atas. Oh, Tapa baik hati lah. Dia kisah ukuk. Doang balik. Hujan. Kita kena cari tempat untuk berlindung. Hujan. Okey, second game tadi kita lawan dengan Dentist Select. Kita kalah 4-0. Dan alhamdulillah game terakhir kita orang lawan Jordan, seri 2 sama. Aku skor 2 gol total, aku skor 3 gol. Okey baik, sekarang ni aku akan perkenalkan korang. Ni kawan-kawan aku masa dekat Mesir. Jom kita tengok. Okey, ini antara kawan-kawan yang kat Mesir ni. Ni orang besar Sepang ni. Kau Sepang kan? Kau KWSP ke? Tak. Kau mana? KWSP. Masjid Negeri? Ini Masjid Negeri. Oh ya, aku tak update lagi. Pimpong. Ada lagi, aku jumpa atas sekejap. Tak apa. Aku duduk satu tempat dengan dia. Jangan nampak. Aku pernah lalu nampak kau buat kerja tengah ni kan. Aku malas kacau. Dia tengah KA kan. Macam, hilau. Semua online. Ni tabur haji Bandar Tun Seon. Tak nak tolong kawan-kawan ke? Ya ni yang dah kementerian ni bayar full lah. Bagilah yang kerja sendiri ni dapat bantuan. Okay, jom kita tengok ke atas. Tengok. Jangan cerita orang. Okey. Antara tulang belakang utama penyokong Selangor malam ni. Sponsor utama. Terima kasih Sandy. Gila. Apis punya performance malam ni. Gila lah. Macam aku tu. Macam 15 tahun lepas tu. Dia tackle bola ni. Semangat kau Tapa sponsor. Amir, kau datang dengan siapa Kau pergi rumah dia orang? Aku dah halfway. Amir. Tapi sebab kau main bola takut kau balik lambat. Nak balik awal. Aku main bawa barang tadi. Datuk Mahkamah Ampang. Gila lama tak jumpa tu. Tak ada gambar lah. Gambar orang tak layan video sekarang ni. Dalam video. Ni apa ni? Kibdah. Rasa tak? Rasa kibdah dia? Mama Arab ke? Okay, aku nak pergi round jap. Jumpa member-member Mansurah jap. Okay, jom kita cek kawan-kawan Mansurah. Korang tak balik lagi kan? Ya, okay. Saiful. Okay, siapa? Alhamdulillah, mana sekarang? Kalah. Okay. Ada kawal. Look. Hey. Alhamdulillah. Oi, kawan-kawan kerah ni. Macam mana? Okey, game. Game ketiga. Dua menang lah. Seri dengan Saiful. Mesti tak? kawan Bayman. Aiman? Tadi nampak dia ni. Ayah Aiman? Okey, tu Azam ada. Okey, kita jumpa dia orang sekejap. Okey. Go. Assalamualaikum. Jangan masukkan dalam video pun. Tak boleh lah. Kena rakam. Banyak musuh tu. Siap. Azam, alright. Mana? Apa? Seri pun. Lepas tu? Dua kalah. Lepas tu. Tak apa. Aku tak kisah. Datang nak reunion lah. Seri lepas kan? 3 terbaik. Ya. Tak tahu kalau ada. Tak Kalau lepas balik rumah. Kalau tak ada tak payah lah. Aku jauh nak travel ni. Kau kat ni lah. Aku kat ni. Kau Jet Hill kan? Aku Bandar Tun. Kau tahu tak dia buka klinik? Mana? Dia punya bini dia buka klinik kan? Dekat Netizen. Bandar Tun Seon.
Kau selalu up gambar main bola kan, tak tahu tu. Kalau aku tengok dah register ni, ada Azam mati ke kau jumpa. Kau buat management lah. Tolong Aku sikit lah, fun sikit lah. Aku duduk sini lah. Lagi Johor. Ini Aiman. Warung ni. Pol. Main tim belakang. Kepala. Janganlah. Kita tua dah. Mana ke mana? Siap kan? Aduh, aku FC tua. Apa pun alhamdulillah hari ni semua Masri kan? Cantik eh? Semua berjumpa berkumpul. Buat ambil gambar ramai-ramai. Bola ni. Kenapa Rahman? Rahman Kau tahu? Ni celakanya. Oh, belakang ah. Dekat. Lalu lepak ni lah. Did you? Bukan. Yusof. Okay. Sebelah ni. Oh ni, dua-dua sini. Ni aja aku. Ajar tu. Urus sana. Ruang ni. Mana kita ni? Duduk je dengan tim tu. Gila, reunion paling besar. Jumpa balik dengan kawan. Okay, last match. Aduh, lama tak jumpa. Ya lah. Tak, kita masukkan dia semua dalam grup kita ni. Tanya. Mahal ni. Skandaria. Dia galak kan? Galak. Sedap. Muzik. Dah muzik. Dulu kita salah kan? Geng dia. Main lah. Biar. 2 kalah, 1 seri. Tapi ni placing lah. Untuk placement untuk 10-9 ke. Oh, ada ni? Ada ni. Boleh lah nak jumpa orang. Okay, ni dia Padang Elmina. Kita nak jumpa dengan tim penganjur pula ni. Hujan ni macam mana ni. So the best to Selangor. Kita ada ni je 5 orang penganjur. Kalau penganjur dia baik hati, dia main 5-5 okey lah. Ini kawan-kawan Mansurah ni. Ada bila nak kumpul. Next kalau ada join lagi lah. InsyaAllah. Jangan balik awal. Tadi sebab hujan kot kan. Mana kita jauh tahu nak hari Sabtu Padang tak dapat macam ni, full macam ni. Oh, pecah-pecah kan. Nanti ni ada sabu hati. Okey. Jadi Arabiata semua lagi. Sempat fly minta ni tanah. Terbang dah kena 3 hari je siap. 3 hari. Ni semua muka-muka bersih dulu ni. Lagi sampai kita alumni ni. Sebenarnya buat Selangor FC, sini bising. Kita bukan main bola. Kalau ni fokus kat bola ya, tak apa kita Selangor. Lepas ni dah nak buat bowling. Kan? Okay, boleh tak ada hal lah. Kita buat bowling pula lah. Boleh. Orang tak nak main bola. Okey. Kan? Bowling kita buka tepi ya. Pickleball boleh. Pickleball okey. Oi. Lagi kita menjemput di Padang A, kita ada undur awalan. Gila, kita yang kalah awal pun penat weh. Macam mana kita? Balik lah. Tu Sagawati kita siapa? Ada kat danau. Okey. Cucuk umrah apa? Ada buat. Combo diskon apa yang combo ke? Ada. Kalau offer combo lagi murah ke nak? Boleh lagi. Boleh je. Anak terbang 26. Kita nombor apa ni? Kita nombor apa? Tak, yang penting ada nombor. Kalau dapat nombor 12 pun top 20. Dia tak tanya terakhir kan. Tak ada. Kalau sambutan macam ni tahun depan boleh buat besar lagi. Boleh buat besar, buka kedai. Carnival terus. Carnival alumni. Tengok apa? Ramai jauh-jauh. Ya. Ada yang tak buat hati. Ya, asal buat lagu sangat. Laju. Kita tak ada nak masuk dah full. Ya, kita pun last. Selangor last kan? Sebenarnya ramai lagi nak buat tapi tak cukup lagi. Oh ya. Ramai nak masuk lah. Minta nak slot. Tapi bila tanya follow up ni tak dapat. Tak cukup beli. Jalan je. Okay, ni suasana kita kat malam. Okay, footage tak banyak sangat lah.
Ingat jumpa geng medik sekejap. Rasa dia layak ni. Okey, jom. Ambil gambar jap. Ambil apa? Ambil gambar jap. Jom. Sangur. Ya. Jom. Ajar kita ni. Ada. Okey. Alhamdulillah. Ini kita orang selesai lawan alumni Liga Alumni Legend Mesir. Sekarang dah menunjukkan jam pukul 12.18 pagi Ini consider hari Isnin dah ni. Aduh, daripada pukul lepas maghrib tadi kita main, tak ada rezeki, kita tak ada menang. 2 kalah tipis, 1 seri. 1 kalah penonton tempat ke-10 tadi. Overall alhamdulillah, kita bersyukur sebab kita jumpa kawan-kawan lama kan. Ini lebih kepada nak reunion lah. Okay. Nak challenge dengan player baru tak dapat lah. Kita umur dah dekat 40 dah ni, main style veteran je. Apapun, terima kasih kepada yang melayan video ni. Hopefully korang yang study Mesir, alumni Mesir boleh tengok video aku ni. Terima kasih dan terima kasih kepada penganjur. Assalamualaikum.